Kalau nak dengar Gus sekarang lah, Gus Bahar. Okey, Gus Bahar. Ilmu ni terbukti. Dia bawa soalan, kita buka kitab apa Iqna' apa semua sebiji macam dalam kitab. Dijawab kitab Majmu' matan muhazzab, kita cek tengok sama macam dalam matan, macam ada kitab depan muka dia. Nampak? Dia baca matan Minhaj Talibi bab haji sama macam hak Imam Nawawi tulis. Itu Gus Bahar yang pakai songkok hitam, baju kemeja putih, tak pakai telefon, pakai pelekat kotak. Tu banyak ilmu tu. Kalau nak dengar kiai lah, Kiai Idrus Ramli, sangatlah teknikal tentang hukum. Kalau ustaz apa dia? Orang Riau Abdul Somad. Ilmu dia sama macam ustaz-ustaz kita, cuma cara pengolahan dia itu anugerah Allah. Orang jadi mudah tangkap dan faham. Betul tak? Dan ramai lagi lah. Kalau nak dengar orang Muhammadiyah, dia di sana dia ada NU, dia ada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama ada yang Muhammadiyah. Ustaz Adi Hidayat. Okey, Ustaz Adi Hidayat cukup mahir tentang ayat Quran, tentang tafsir, tentang fiqh. Yang seorang lagi apa? Dia panggil apa? Aku sama ngemu Buya. Kalau Buya Yahya, kena ingat, bukan yang lain tak betul, tapi untuk standard mudah. Kalau dengar Buya Yahya, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Kiai Idrus Ramli, Gus Bahar. Okey, alhamdulillah.